manusia yang genuine dipangkah sama sekali. Bila mana menyuarakan ayat-ayat murni, menuai kontroversi, di sudut ke kanan tidak, ke kiri pun tidak. Bila ilmu agama diperdagangkan dengan simbol-simbol keduniaan, bila dia naik di atas pentas tu, aku tengok aura dia glowing, bersinar. Inilah dia. Ni rupa dia kalau orang dah angau. Macam ni lah. Betul lah. Engkau yang betul, babe. Tapi tak apa. Kalau kau tak nak dia, bagi je dekat aku. Alah, ambil lah. Aku tak ingin pun. Confirm kalau aku couple dengan dia, clubbing, party, semua gone. Tapi tak apa. Tengok je muka dia, sejuk hati. Yelah, kalau kau kahwin dengan dia, hari-hari kena dengar istiqorah. Hukum ni, hukum tu, dosa ni, dosa tu. Last dia suruh kau tutup selubung habis. Kalau untung dia bagi pakai nikab je. Kalau tak untung, ni mata pun tak nampak. Tak apalah, senang hati. Confirm dia takkan menggatal dengan perempuan lain. Itu kau yang cakap tau. Silap hari bulan dia pasang 2, 3, 4. Itu limit dia 4. Yelah, sunnah Nabi kan, limit dia 4. Rasa lain macam lah dapat buat kerja agama tadi. Kenapa dah cakap nikmat dia tak boleh nak dibeli? Betul, setuju. Umi pun rasa seronok sangat. Lepas ni Li, bolehlah selalu lagi pergi majlis agama buat khidmat, ya? Betul. Jangan serik pula. Baik. Tapi yang penting, malam ni Lee dah berjasa dengan majlis agama tadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi ramai lah. Ramai. Seronoknya. 50% Umi semua dah tengok abang. Confirm. Confirm. Allah. Confirm lah. Abang Ada pula macam tu. Susut. Calon-calon. Tapi kasih. Tak jadi.